Hai, Assalamualaikum. Saya Imran. Dan saya Adam. Sekarang kami berada di Lobi Menara Bank Islam. Bagi pelancaran digital wallet Bank Islam yang terbaru. Kad Eye Bank Islam Mastercard, Samsung Pay dan Google Pay. Im, so Yalah. maksudnya pelanggan Bank Islam sekarang ni dah boleh guna digital wallet dekat phone diorang lah kan? Betul tu Adam. Mulai pada hari ini, semua pengguna kad iBank Islam Mastercard boleh membuat pembayaran menggunakan telefon sahaja dengan menggunakan Google Pay dan Samsung Pay. Maksudnya lebih mudah Cepat dan selamat. Im, saya guna Samsung Pay. Saya pula boleh pakai Google Pay. Oh, maksudnya kita cuba jom. Jom, Jom. try. Abang, saya nak order peach tea. Boleh? Boleh Okey. Satu je, Pak. Satu je. Satu. Please tap or insert card or generate QR code. Abang boleh tap? Okey. So, kepada pemegang kad iBank Islam Mastercard, korang tunggu apa lagi? Cepat-cepat add kad korang di Samsung Pay. Dan Google Pay. Cepat Mudah dan selamat. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.